banyak petrol station yang tinggal RON 97. Mana RON 95 dah habis. Lepas tu kita nak isi minyak. Minyak pula dah takut dah kat bawah dah. Tak boleh naik dah. Takut bawah kan. Isi RON 97. Sepanjang umur RON 97 RM4 lebih. Mampus. 10 liter RM40. Kalau isi minyak penuh, memang gaji tinggal separuh lah. Isi minyak je lah. Tinggalkan kereta tepi jalan lah. Dan lepas ni akan dinaikkan lagi. Jadi minyak, kalau dia kata Selat Hormuz, minyak, bohong. Negara kita Alun dah jelaskan podcast episod 1 semalam. Kau dengar balik, Alun jelaskan satu persatu. Macam mana Alun kerja MLNG 3, macam mana Alun kerja dekat Pengerang, macam mana Alun kerja dekat Ketih Paka, dekat Santong, macam mana Alun kerja dekat Jimah. Alun faham situasi oil and gas. Negara kita guna arang batu untuk hidupkan jana kuasa. Kemudian arang batu tak dijual, kemudian guna gas. Kalau minyak dicatu, gas kita untung 2 kali ganda. Sebab kalau minyak kita jual, gas lebih untung. LNG. Sebab tu Alun pernah kerja dekat MLNG 3 Bintulu, Sarawak. Siapa orang Sarawak dia akan tahulah. Sebab MLNG 1, MLNG 2, Alun pernah kerja MLNG 3. Jadi kalau ada pemimpin kata kita tak cukup minyak, tak, jangan nak membongak. Minyak kita banyak gila. Kita supply kepada negara Jepun, China, Korea hanya 35% daripada 100. Lagi 65 kita reserve kepada negara kita. Apatah lagi kalau kekuatan lagi kurang kita hantar. Sebab kita banyak hantar gas. Saya kerja di LPG Bintulu, ya betul. Kita orang dulu masa under construction, masih tanah lagi Abang Long dah kerja dengan Abah Abang Long. Jadi kalau diorang nak membongak, janganlah nak membongak. Kita ada pengalaman kena tipu lagi. Jadi fahamlah.